Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Tahal Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hayyun la 'alimun la qadirun la muridun la mutakallimun bil haqqi illa Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmat yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan dan juga keizinan yang sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhimpun sama-sama pada pagi ini untuk sama-sama kita melaksanakan salat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan kita sambung sedikit masa lagi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini dengan kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita pada pagi ini akan sentiasa mengundang rahmat, keberkatan dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dah raya dah? Dah raya dah? Dah, belum. Yang belum masih ada masa lagi ni. Yang masih belum memulakan, hati-hati. Takut-takut sibuk dengan lemang, rendang, ketupat tak habis tuan-tuan. Atau 3 hari Syawal habis. Alamak, tak apalah Ustaz, setengah tahun pun jadilah pahala. Tak aci tuan-tuan, dua ayah sekalian. Kita rancang tuan-tuan. Dia kalau ada jemputan rumah terbuka, tuan-tuan datang pun tak apa. Datang, jemputan datang, tak payah makan. Beritahu dengan tuan rumah, saya puasa. Tapi tahan tak tahan lah kan. Tahan tak tahan masa tu tuan-tuan, tergulit. Tengok ayam gulit, bukan ayam gulit, kita yang gulit. Satu waktu kerja tuan-tuan, orang tak buat apa, rumah terbuka. Biasanya kalau orang kerja, mungkin lah kot, orang pencen ni biasanya 2 minggu. Jadi tuan-tuan banyak masa ni, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi jangan persiakan tuan-tuan, masa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Takut-takut tuan-tuan tak jumpa lah. Baik, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan telah berlalu dan kita kena ingat tuan-tuan, Ramadan yang berlalu itu kita berada, seolah-olah kita berada di dalam dewan peperiksaan. Kalau suatu ketika dulu tuan-tuan, kita masuk dewan peperiksaan, result peperiksaan lulus tak lulus, bila tahu tuan-tuan, ibu ayah sekalian? Bila? On the spot ke? Tak. Dia akan tahu selepas daripada selesainya peperiksaan. Sebab itulah tuan-tuan, kita tak tahu sama ada Ramadan yang telah berlalu, yang kita laksanakan dengan penuh kesungguhan 30 hari, 30 malam itu, 30 hari, 29 malam itu, kita tak tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Ada siapa-siapa dapat Lailatul Qadar? Confirm dapat ke tak? Lailatul Qadar dapat? Saya confirm dapat. Tuan-tuan, Lailatul Qadar ni insya-Allah semua dapat.
Semua dapat. Ada yang tinggal puasa, ada yang tinggal tarawih, ada yang tak buka puasa, ada yang tak solat maghrib sepanjang bulan Ramadan tu. Tak ada kan? Jadi dapat. Kita rasa macam Lailatul Qadar ni bukan semua orang dapat. Dapat. Cuma beza dia apa? Bezanya kita dapat sikit pahala ataupun banyak. Sebab Lailatul Qadar ni masuk malam. Bila malam ni tuan-tuan, azan maghrib itu dah malam. Sepanjang 30 Ramadan, 29 Ramadan ni tuan-tuan, yang kita dah buat dulu tu, agak-agak kita buka puasa tak? Buka puasa. Kita solat maghrib tak? Solat maghrib. Kita solat isyak tak? Solat isyak. Kita tadarus, kita solat tarawih tak? Solat. Kan? Jadi kita dapat. Tapi dapatnya banyak ataupun sikit. Dapat tetap dapat, cuma banyak ataupun sikit. Kalau kita solat maghrib dan kita puasa, kita buka puasa dapat pahala tak? Kemudian kita solat maghrib berjemaah, kemudian kita solat fardu isyak berjemaah, kemudian kita solat tarawih 8 rakaat tambah dengan witir 11 rakaat. Itu je kita buat. Darab dengan 83 tahun. Kita dapat insya-Allah tuan-tuan. Tapi kalaulah berkebetulan daripada 29 malam tu, satu malam tu kita istiqamah, kita buat apa? Kita solat maghrib, kemudian kita solat fardu isyak berjemaah, kemudian kita solat sunat tarawih 23 rakaat, kemudian kita sambung dengan tadarus Quran, kemudian kita sambung dengan qiyamul lail, dengan tahajud dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Berkebetulan kena dengan Lailatul Qadar tu darab dengan 83 tahun. Kita semua dapat, cuma berbeza pahala yang kita dapat. Ialah tuan-tuan, amal banyak dapatlah banyak, amal sikit dapatlah sikit. Betul? Sefernya begitu tuan-tuan. Bukan saya sebut, Ustaz Muhammad Haji Jul yang sebut. Dulu kita ingat Lailatul Qadar ni bukan semua orang dapat. Kan? Betul tak? Itu tanya tadi tu, tak tahu dapat tak dapat. Kan? Tapi sebenarnya memang semua orang dapat, cuma kadar jumlah, orang kata apa, banyak tak banyak, sikit tak sikit pahala tu, ibadah Lailatul Qadar tu bergantung kepada kita. Kalaulah kita ni buka puasa, solat maghrib je, kemudian solat isyak, tarawih tak buat, dapat tu je lah. Betul tak? Tadarus tak, baca Quran tak. Katalah tuan-tuan, kita balik kampung, kebetulan masa tu Lailatul Qadar. Kita dah jaga ni 29 malam ni, tiba-tiba 27 Ramadan tu, kan, 27 Ramadan tu kita dapat panggilan daripada kampung. Bang, mak ajak balik kampung lah. Kan, mak panggil, kenapa? Tahulah dia nak buat meriam ke apa benda lah. Kan, kita pun kata 27 ni macam Lailatul Qadar ni. Kan, tak apalah, balik lah. Balik, petang tu kita gerak ke pasar tu, kita gerak, dan kemudian sampai di pertengahan jalan dekat RNR kita buka puasa. Solat maghrib itu pun tak berjemaah. Kan, buka puasa tapi solat maghrib tak berjemaah. Sebab apa? Sebab kita tengok huru-hara jemaah hari. RNR ni tuan-tuan, kalau semua orang berjemaah, betul tak? Kan? Dan sebenarnya kita nak berjemaah pun kita seram sebenarnya. Seram tuan-tuan. Saya pernah kena dulu tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni nak berjemaah, kan? Kita pun tuan-tuan nak berjemaah ni tuan-tuan, nak jadikan nanti orang jadi imam, kita kena tengok dia punya solat ni. Bukan semua orang kita boleh lantik dia sebagai imam. Lagi-lagi solat masbuk ni kena tengok dulu. Pesan guru saya tuan-tuan, dia kata sekurang-kurangnya kalau kita nak menjadikan seorang imam yang kita tak tahu, kita tak kenal dia. Kalau imam ni kenal lah, kita dah tahu dah solat dia macam mana, kan? Tapi kalau kita tak tahu ni,
sekurang-kurangnya kena tengok satu rakaat yang dia buat. Kita tengok dia punya tumakninah dia, kita tengok rukuk dia bagaimana, kita tengok sujud dia bagaimana, kan? Barulah selepas tu barulah kita boleh ikut. Tapi kalau lah lintang bukang tuan-tuan semayangnya tuan-tuan, habis. Saya pernah semayang sekali tuan-tuan di satu surau di Bukit Jelutong tuan-tuan. Lepas tu maghrib ada kuliah di sana. Tak sempat masjid, pergi surau. Singgah surau memang dah terlewat juga lah masa tu. Sampai kita nak jadikan kita sebagai jemaah. Jadi dia solat sunat, kita solat maghrib. Boleh tak? Boleh. Kita tengoklah, tengok semua tak ada seorang ni tuan-tuan pakai jubah, serban, ni ridak Yaman. Kita kata, boleh ni. Kita pun Allahu Akbar. Dia baru bangun daripada sujud tuan-tuan. Allahu Akbar. Baru bangun, kita Allahu Akbar masuk, dia dah rukuk. Kata lama. Dia dah silap ni. Kita pun nak habiskan Fatihah, tak sempat. Masuk kan? Kita pun rukuk, dia dah sujud pertama lah. Dia sujud kedua, kita memang lintang bukang habis tuan-tuan. Kata, aduh, fizikal dia kan? Wali besar. Kali pertama. Kali yang kedua lagi syok tuan-tuan. Ini dekat Sogo KL kot masa tu. Saya ingat masa tu. Kena berimamkan dengan muka ala-ala Arab ni. Muka ala-ala Arab. Kan? Kita pun nampak orang Arab tuan-tuan, kita sangka baik. Yang tuan-tuan ni, orang Arab bukan semua berilmu tuan-tuan ni. Kena ingat. Cakap Arab memang boleh. Dia kata, ui, ni cakap Arab Ustaz. Apa nak heran tuan-tuan, saya pergi Mesir tuan-tuan, budak 3 tahun cakap Arab. Ada orang Arab memang cakap Arab. Kan? Orang Arab ni dia cakap memang pandai tuan-tuan. Tapi ilmu belum tentu. Quran belum tentu tuan-tuan. Saya dulu mengajar orang Arab tuan-tuan. Mengajar Quran orang Arab. Kita pun pening kepala. Takkan dia tak boleh mengaji? Memang tak boleh tuan-tuan. Ni orang Arab betul ni tuan-tuan. Bukan orang Arab tipu ni. Kan? Bukan fake punya orang Arab. Tak betul. Syekh kata, entah pergi ngajar dia. Tuan-tuan, ni Arab ni bukan Melayu. Bukan hidung besar tuan-tuan. Kan? Memang tak boleh. Tak boleh membaca. Sebutan huruf Quran tu memang tak bunyi. Tak bunyi huruf Quran. Kita pun pelik. Tapi memang betul tu ada tuan-tuan. Itu lagi syok tuan-tuan. Dia pun tak apalah, dia nampak keharap-harapan muka dia kan. Kita pun tak apalah, dia jadi imam. Itu lagi syok tuan-tuan. Allahu Akbar. Fatihah dah habis. Fatihah cloud habis. Tak bunyi Fatihah ni. Kata ni Fatihah benda. Kata wala dhalim. Wala dhalim pun tak cukup nama harakat. Kita pun sudah kata habis ni. Solat maghrib. Lepas tu terus sujud. Rukuknya tak ada. Aku yang khayal ni. Memang tak terus sujud. Ada dua sebelah. Kenapa? Kau kan? Iya dah lah. Waktu lah kena berhati-hati tuan-tuan. Baik. Mana boleh ke situ tu? Tajuk apa tadi sebenarnya? Pasal Ramadan tuan-tuan. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Dan Lailatul Qadar insya-Allah kita akan dapat. Cuma jumlah yang kita dapat tak dapat tu lah. Kita balik kampung tadi tuan-tuan, kita solat maghrib tu pun tak berjemaah. Kemudian solat isyak tu pun kita dah letih balik kampung. Tarawih habis. Kan? Lepas tu malam tu kita balik pula tu. Bila balik, patah balik, dah letih lah. Kita buat tak tarawih? Tak buat. Kita solat berjemaah? Tak buat. Baca Quran? Apatah lagi tuan-tuan? Tak dapat. Tidurlah kita sampailah besok pagi nak sahur. Sahur pun terlajak. Memang tak sahur. Kan? Sahur pakai niat je. Terjaga pukul 5.45. Sajaku. Sajaku. Puasa besok hari. Besok apa benda? Besok dah pun. Puasa hari ni bukan besok. Kan? Lepas tu pejam mata balik. Sambung tidur.
balik kampung. Padahal malam tu Lailatul Qadar tak? Lailatul Qadar. Kita dapat pahala ibadah apa? Ibadah apa? Ibadah buka puasa. Itu je lah dapat. Betul tak? Tapi dia dapat tak? Dapat. Tapi pahala puasanya gitu je. Kalau kita tuan-tuan daripada awal sampailah 29 akhir Ramadan, sampailah masuk waktu maghrib penghujung Ramadan, insya-Allah kita dah dapat. Apatah lagi kalau tiap-tiap malam kita istiqamah dengan ibadah tersebut. Tak tinggal solat maghrib berjemaah, tak tinggal solat isyak berjemaah, tak tinggal tadarus, tak tinggal solat sunat tarawih, tak tinggal qiyamul lail, tahajud, iktikaf di masjid dan surau, tak tinggal, maka kita akan dah insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tanda tuan-tuan amalan Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka apa tanda ni? Ulama sebut tuan-tuan ada 6 tanda amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan ni tiap-tiap tahun jumpa kita. Betul? Tahun depan agak-agak confirm jumpa. Ni, jangan tuan-tuan. Belum confirm. Mudah-mudahan jumpa. Kan? Mudah-mudahan jumpa, diberikan kesihatan, keafiatan, dapat jumpa Ramadan. Untuk kita teruskan beribadah, tambahkan ibadah. Bukan tambah koleksi samping raya. Tiap-tiap tahun tukar samping. Kan? Samping bukan murah. Duit banyak. Kan? Saya jumpa ada seorang, dia kata duit dah terlalu banyak. Samping dia 12,000 saja. 12,000 samping. Memang betul pun kalau pasar payang Terengganu tu tuan-tuan, memang 30,000 ada. Samping 15,000. Cantik lah tuan-tuan. Pakai tu memang sangkut baiknya. Kan? Kita sampai murah, pakai melorot. Kan? Pakai samping, bawa pergi masjid, pergi surau, sembahyang raya. Habis sembahyang raya, samping jatuh. Melorot. Melorot samping tu. Kan? Tak ada lah tuan-tuan. Bukan itu. Ramadan datang tiap-tiap tahun, kita ada peningkatan dalam amal ibadah kita. Kualiti solat tarawih kita, kualiti bacaan Quran kita, kualiti sembahyang kita, itu yang perlu ditingkatkan dari setahun ke setahun. Jangan Ramadan datang sama je, tak ada beza. Ya. Baik. Jadi 6 tanda amalan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebut yang pertama sekali tuan-tuan, tanda yang pertama, akidahnya semakin mantap. Akidahnya apa? Akidah ni keyakinan, kepercayaan apa yang ada di dalam hati kita. Ya? Kalau sepanjang bulan Ramadan, madrasah Ramadan, tarbiyah Ramadan tuan-tuan, sepanjang 30 hari, 29 hari itu, kita yakin walaupun puasa ni satu ibadah yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allah Ta'ala tahu, orang tak tahu kita ni puasa sungguh ke tak sungguh. Kalau kita tak puasa pun ada orang tahu tak? Ada orang tahu tak kalau kita tak puasa? Ada tak? Tak tahu. Kalau tak sembahyang, ya nampak tak sembahyang. Kalau tak baca Quran, ya nampak tak baca Quran. Tapi kalau puasa ni, tengah-tengah hari kita makan, ada orang tahu? Tak tahu. Kita di rumah seorang-seorang, ayam gulai di balonnya, Maggi cup di balonnya tengah hari. Kan? Petang pergi surau buat muka tempe. Muka puasa. Padahal tengah hari tu dah habis dah dia makan pedal semua sekali. Pembikai tengah hari tuan-tuan, bulan puasa. Kan? Tengok merah-merah meleleh ni, tengok cucu makan kita yang meleleh. Kan? Siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Tapi kita buat tak? Kita tak buat sebab akidah kita, keyakinan kita, ini adalah perintah Allah yang walau macam mana sekalipun kita tak boleh suka-suka saja-saja tanpa sebarang sebab yang munasabah kita nak batalkan puasa kita. Betul tak? Betul tak? Ini madrasah sepanjang Ramadan. Sepatutnya tarbiyah tersebut habis Ramadan
lebih mantap. Akidah kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih jitu. Jangan makin teruk, kan? Jangan makin lemau, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, takwa kita semakin meningkat. Takwa kita semakin meningkat. Dan sebab itulah puasa ni tuan-tuan, Allah Ta'ala wajibkan supaya kita ni boleh jadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Allah perintahkan puasa ni tuan-tuan bukan saja-saja. Bukan Allah Ta'ala nak suruh kita berlapar, bukan Allah Ta'ala nak suruh kita ni tak makan minum saja-saja. Tak. Ada matlamat puasa. Dan matlamat itulah yang perlu kita kejar. Matlamat itulah yang perlu kita KPI kan. La'allakum tattaqun. Kan? Supaya kita ni boleh jadi orang bertakwa. Banyak cara nak jadi orang bertakwa ni tuan-tuan. Tapi salah satu caranya dengan cara berpuasa. Soalnya, dengan puasa yang kita buat 29 hari ni tuan-tuan, kita capai takwa ataupun tidak. Selepas ni Ramadan mungkin kita takwa sungguh tuan-tuan Ramadan. Kan, jaga belaka semua. Perkara yang batalkan kita, batalkan puasa kita jaga. Perkara yang membatalkan pahala puasa pun kita jaga. Tapi lepas Ramadan ni nanti ni bulan Syawal ni, apa jadi pada kita punya takwa? Makin teruk, makin bertambah, statik je. Kita mungkin statik lah tuan-tuan. Kalau berkurang tu insyaAllah tak ada tuan-tuan. Sama ada dua lah. Statik sama je. Tak ada perbezaan. Sebelum Ramadan, masa Ramadan, lepas Ramadan sama je. Tak ada perbezaan. Bila tak ada perbezaan ni tuan-tuan, maksudnya kita tak muhasabah diri. Kan Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Muhasabah diri kamu, hitung diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbang amal kita ni banyak tak banyak ni, sebelum amal kita ni nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila di sana dah ditimbang, dia dihisap tuan-tuan, masa itu tak ada apa lah yang boleh kita buat, melainkan yang ada hanyalah penyesalan. Sesal kita ketika itu. Kesempatannya ada tuan-tuan, sebelum kita menyesal di sana, baik kita menyesal di sini. Takwa semakin meningkat. Tuan-tuan, kita tanya pada diri kita, bagaimana takwa kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana hubungan kita dengan manusia? Tuan-tuan, takwa berkaitan hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang hubungan dengan Allah Ta'ala ni bagus, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ni cantik tuan-tuan. Tapi hubungan dengan manusia ni yang kadang-kadang bermasalah. Tuan-tuan, kalau hubungan dengan Allah Ta'ala kita jaga, tapi hubungan dengan manusia kita tak jaga tuan-tuan, maka kita bermasalah. Takut-takut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita jaga tu, hubungan yang orang kata apa, yang kita tertipu dengan ibadah. Ada orang tertipu dengan ibadah. Rasa banyak ibadah, rasa dia sempurna. Ini bahaya. Tuan-tuan, siapa yang banyak ibadah dia dan dia merasa diri dia sempurna? Siapa tuan-tuan? Siapa? Iblis tuan-tuan. Iblis ni tuan-tuan, dia beribadah ribuan tahun sebelum Nabi Adam AS dicipta. Kalau nak kata ilmunya, banyak tuan-tuan daripada kita lagi. Kalau nak kata ibadahnya, banyak dia daripada kita. Betul tak? Dia ribuan tahun dah hidup dah, kan? Bersama dengan malaikat. Kan? Dan dia menjadi rujukan kepada para malaikat ketika itu. Ketika dia berada bersama dengan para malaikat. Tapi bila dia merasakan diri dia sempurna, lebih daripada orang lain, di saat itulah Allah Ta'ala murka pada dia. Itu Iblis, Azazil. Iblis ablasa. Iblis tu maksudnya dimurkai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Takwa semakin meningkat. 2. Yang ketiga, akhlak semakin hebat. Akhlak kita semakin hebat. Maksud akhlak ni apa tuan-tuan? Akhlak ni tingkah laku kita. Akhlak ni maksud dia apa tuan-tuan? Perangai kita. Akhlak ni maksud dia apa tuan-tuan? Etika kehidupan kita. Dari segenap segi lah tuan-tuan. Bukan etika dalam beribadah semata-mata, tak. Semua sekali. Kehidupan kita pun macam tu juga. Kalau bulan Ramadan, kita boleh solat berjemaah tuan-tuan. Lepas Ramadan, pastikan kita teruskan berjemaah. Kalau bulan Ramadan, kita boleh hadir ke rumah Allah Ta'ala dalam keadaan berpakaian yang sempurna, jubah dan sebagainya. Pastikan lepas Ramadan tuan-tuan, jangan sembahyang pakai singlet. Kan? Bulan Ramadan kat rumah boleh kita pakai jubah, pakai serban tuan-tuan, pakai rida. Bangun tahajud. Habis Ramadan tuan-tuan, solat maghrib kat rumah tuan-tuan, dalam sorang-sorang pakai singlet tuan-tuan. Dalam singlet kuning pula tu, ketiak koyak pula tu. Tu belum singkat lagi. Kan? Dan sujud keluar baju tu. Kan? Kain pula londe pula tu. Terbalik pula tu. Macam kerja duduk ke depan. Jadi akhlak kita sepatutnya semakin hebat. Hasil daripada apa tuan-tuan? Madrasah Ramadan. Sebab tu Ramadan ni bukan adat tuan-tuan, tapi dia adalah ibadah. Ramai daripada kita anggap Ramadan ni seolah macam bulan adat. Kan? Masuk Ramadan puasa, masuk Ramadan iftar, masuk Ramadan buka puasa, masuk Ramadan tarawih, itu je. Kan? Sedangkan dari segi hakikatnya kita nak tahu Ramadan itu apa. Baik. Kemudian yang keempat, ibadah semakin semangat. Sepatutnya ibadah semakin semangat. Kalau bulan Ramadan kita boleh solat tarawih kurang-kurang kat sini 8 kan? Kurang-kurang 11 rakaat. Kita boleh buat sekurang-kurangnya 11 rakaat malam kita boleh buat. Habis Ramadan agak-agak berapa rakaat kita buat? Katalah maghrib. Kalau Ramadan, maghrib 3 rakaat campur dengan 2 sunat. Baru solat isyak, katalah 4 rakaat, 2 sebelum, 2 selepas. Berapa rakaat? Berapa dah? 3, 5, 7, 4, 11, 12, 13. Malam kan 13. Campur dengan 11. Berapa? 24 rakaat. Betul? Kan? Perasan tak perasan? Kan? Habis Ramadan tuan-tuan? Habis Ramadan. Makin bertambah lebih 24 ke kurang 24? Kurang kan? Kurang. Macam mana boleh kurang tuan-tuan? Kan? Contohnya bolehlah kita buat 3 rakaat, 2 kan? Maghrib dengan sunat 5. Kemudian isyak ambil 4 rakaat sebelum. Boleh kan? 4 rakaat sebelum, lepas tu 4 isyak, 4 rakaat selepas. Buatlah witir. Witir buat 3. Kan? Sebab nanti malam nak tahajud lah. Bangun tak bangun? Kalau rasa macam tak boleh nak bangun, macam mana nak bangun tuan-tuan? Ketupat rendang kan, masih bersarang dalam perut ni tuan-tuan, tak payahlah. Kan? Solat sunat witir je lepas isyak tu 3 rakaat jalan. 1 rakaat pun jadilah. Kan? Jangan tak ada langsung. Tahajud jangan tinggal. Ramadan kita tak pernah tinggal tahajud. Kat surau pula tu. Kat rumah kan kurang 2 rakaat je tahajud. Kan? Katalah subuh berapa? Subuh 6:02 minit. Bangun 5:30, tahajud 2 rakaat. Boleh, betul lah? Boleh lah? Boleh. Kan? Kan benda yang paling simple tuan-tuan. Biar ibadah kita ni semakin semangat kita buat. Quran jangan tinggal. Ramadan kita tak pernah tinggal. Quran kaki. Buka aja Quran. Buka handphone Quran. Kan? Habis Ramadan buka handphone TikTok. Banyak pula lagu radio ni. Dia ni memang lama ni. Hidup lagi kan dalam mati. TikTok apa?
TikTok kat surau, kat masjid. Kan? Yang tengok TikTok, janggut putih pula tu. Solat Jumaat pula tu, khatib dia baca, tengok TikTok, boleh pula goyang boleh. Tua dah kan. Saya sebab tu kalau solat Jumaat saya suka duduk belakang. Kalau tak bertugas saya duduk belakang, tengok belakang orang. Ada tuan, itu belum lagi budak-budak main PUBG. Khatib, kalau 20 minit dia main PUBG tu. Satu set full, selesai. Yang muda-muda kita faham lah, yang tua-tua ni tak faham tu. Kan, TikTok tu kan, padahal TikTok tu untuk orang muda kan, tapi boleh layan. Siap goyang kepala. Kita tengok belakang. Quran jangan tinggal. Kalau bulan puasa, Quran kita boleh baca satu juzuk tuan-tuan. Lepas Ramadan, agak-agak nak setengah juzuk ke, nak satu buku surat ke, lebih daripada satu juzuk. Agak-agak tuan-tuan. Kalau bulan puasa tu letih, penat kan, nak minum pun tak boleh. Sanggup kita buat, sanggup kita baca. Tapi masuk bulan Ramadan, lepas habis bulan Ramadan tuan-tuan, yang boleh kita minum, kita boleh makan kan, tapi Quran tak boleh tak boleh baca. Ini muhasabah tuan-tuan. Bukan untuk tuan-tuan, untuk saya sebenarnya, untuk saya sendiri. Kemudian yang kelima, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW kata, celakalah raghima anfa rajulin, celakalah seorang lelaki, masuklah perempuan yang apabila masuk bulan Ramadan, kemudian thumman salakha, kemudian Ramadan berakhir, habis dah Ramadan, tapi masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka tuan-tuan, Nabi kata celaka hidup orang begini. Orang yang habis Ramadan tapi masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak tahu Allah ampun tak ampun? Tengok sebelum Ramadan, masa Ramadan, selepas Ramadan. Ada perbezaan tak? Kalau tak ada beza, macam mana Allah Ta'ala nak ampunkan? Kalau sebelum Ramadan kita begitu tuan-tuan, huha tuan-tuan. Masuk bulan Ramadan, kita terkawal ke tak? Kadang-kadang lebih teruk, tak terkawal, lagi huha kan, lagi teruk tuan-tuan. Habis Ramadan, lagi teruk. Itu tanda Allah Ta'ala tak ampunkan dosa-dosa kita. Takutlah tuan-tuan dengan dosa yang kita buat. Takut Allah Ta'ala tak ampunkan. Sebab itulah dosa kita buat ni tuan-tuan, jangan kita tangguh. Jangan kita tangguh. Kan? Dosa mungkin kita tak buat lah tuan-tuan, tapi kekurangan, kekhilafan yang kita buat sepanjang dulu tuan-tuan, masa kita bekerja dulu kan, sebelum kita pencen, mungkin solat kita lambat, mungkin solat kita tak buat, kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab ada meeting, ada kerja luar, kita tinggalkan sembahyang yang pernah kita buat. Kita dulu masa bujang-bujang, masa jahil ni tuan-tuan, masa tak jumpa masjid dan surau kan, jumpa masjid surau time nak kencing je, time nak kencing, time beraya nak terberak tuan-tuan itulah nampak masjid surau hari penuh kan, nampak masjid surau tu pun nak terberak masa zaman dulu lah tuan-tuan. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala dah bagi hidayah taufik pada kita ni tuan-tuan, kita buatlah yang sepatutnya Kemudian menjadi kekasih Allah dunia dan akhirat. Ini bonus lah tuan-tuan, tanda amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala ni, kita jadi kekasih Allah dunia dan akhirat. Dengan agama ni tuan-tuan, dengan Islam, dengan agama, dengan masjid, dengan surau tuan-tuan, kita bertambah-tambah dekat dengan masjid dan surau. Bukan makin jauh. Tapi sekarang hakikatnya tuan-tuan, kehilangan jemaah di masjid selepas bulan Ramadan. Betul tak? Kan? Ramadan seminggu pertama tu huru-hara masjid. Kan? Parkingnya kan, dengan selipur hilang. Selipur hilang standard lah tuan-tuan. Kan? Selipur hilang satu hal, selipur terbalik-terbalik. Dah balik rumah, apa sebelah lain. Saya sama, tapi design je berbeza. Asadi. Satu lagi asado. Kan?
Tapi saiznya sama, balik-balik sudah, selipar siapa pula aku sempat ni. Kan sebelah lain, sebelah lain. Okey lagi tuan-tuan. Yang datangnya jemaah lelaki, dia sauknya kasut perempuan. Sebelah lelaki, sebelah perempuan. Siapa punya pula kasut? Itu berlaku pada minggu pertama Ramadan. Betul? Kan? Masa itulah tak cukup sejadah, kan? Masa itulah panas, kan? Masa itulah macam-macam hal. Masa itulah HJK kena balon. Kan? Yang apa benda lah ni, air tak cukup, makan tak cukup, seminggu je. Masuk minggu yang kedua, tenang, kan? Jemaah makin maju soft ni ke depan. Bukan maju apa, maju ibadah je tak, softnya ke depan. Tinggallah dewan solat utama je minggu yang kedua. Masuk minggu yang ketiga ni, kemuncak Ramadan ni, dah masuk 10 malam terakhir. Kan? Semakin maju ke depan. Tinggallah 5 soft. Kan? Tinggal 5 soft. Kan? Masuk 3 hari sebelum nak beraya. Gendang-gendut dah ada kan? Kan? Muzik dah mana-mana dah. Iklan Shopee, Lazada semua keluar iklan air. Kan? Tu belum lagi bazar Ramadan, bazar raya tu. Dah memanggil-manggil, jom mari habiskan duit. Kan? Dapat pula bonus dan sebagainya. Tinggallah 3 soft, 2 soft. Ada masjid tuan-tuan, tinggal tu imam tu bila siap. Tu bersiap tengok tu imam dah sembahyang. Aku banyak kerja kat belakang. Tinggal tu imam tu bila siap solat Jumaat. Ada tuan-tuan siap. Kan? Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kenapa jamnya macam lambat? Dah memang lambat kan? Kan? Sebenarnya pukul ni jam 10, 7 minit. Jam 10 habis pukul ni. Itu baru mukadimah tuan-tuan. Mukadimah je tu. Sikit masuk kitab kita tuan-tuan. Sikit je. Boleh tak ni? Boleh. Pukul 8 saya tak boleh. Okey. Baik, sikit je. Masih lagi tajuk berkaitan dengan apa? Dengan kubur. Betul? Tajuk hari ni apa? Menjurus air di kubur. Betul? Jurus air. Dah? Belum kan? Dia ada kaitan juga tuan-tuan dengan raya ni tuan-tuan. Antara amalan yang digalakkan untuk kita buat adalah ziarah kubur. Mak ayah yang dah tak ada, keluarga yang dah tak ada tuan-tuan, ziarah. Kalau hari lain tak sempat tuan-tuan, biasa hari raya lah kita ziarah kubur tuan-tuan. Tak boleh ustaz ni bid'ah ni, Nabi tak buat. Mana kata Nabi tak buat? Nabi buat. Kan Nabi kata apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri ala fazuruha. Dulu pernah suatu ketika Nabi SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk ziarah kubur. Suatu ketika dulu. Ala fazuruha, tapi Nabi kata di saat Nabi masih hidup, ala, tapi sekarang ni fazuruha. Pergilah ziarah kubur. Sebab apa? Fa innaha tuzakkirukumul maut. Sebab ziarah kubur ni tuan-tuan boleh mengingatkan kita kepada kematian. Betul tak? Tempat mana lagi yang boleh mengingatkan kita kepada kematian selain daripada kubur? Ada satu lagi tempat tuan-tuan kat mana? ICU. Kalau hospital kan ICU. Kan? Satu lagi forensik, jabatan forensik. Di jabatan forensik ni pun tuan-tuan, kalau dah selalu duduk situ, staf situ tuan-tuan, mati benda biasa. Tak rasa apa pun tuan-tuan. Siap main pingpong dalam tu. Ya tuan-tuan, main pingpong. Mayat sebelah, peti baring sebelah, main pingpong lepas tu. Itu dah biasa tuan-tuan. Ishtar dulu. Saya dulu ishtar 6 bulan tuan-tuan. Tahulah situasi tu kan. Nabi kata ala fazuruha. Sekarang pergilah kamu ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirukumul maut. Sebab ziarah kubur ni boleh mengingatkan kita kepada kematian. Sebab itulah tuan-tuan, kita kalau hadir pengemumian sahabat-sahabat kita, mak ayah kita tuan-tuan, jangan sekadar pergi saja.
Jangan sekadar pergi sahaja, tapi kita kena ingat ini tempat yang akan kita juga masuk di sini. Masanya bila kita tak pasti, tapi pasti kita akan duduk di situ. Bayangkanlah ketika mana kita sahabat kita ni tuan-tuan dimasukkan ke dalam lahat, begitulah juga kita akan dimasukkan. Ketika mana kita mentalkinkan sahabat-sahabat kita yang telah pergi mendahului kita ni tuan-tuan, bayangkan kita sedang ditalkinkan oleh orang lain. Saat itu bagaimana keadaan kita tuan-tuan? Husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, kesudahan yang baik ataupun kesudahan yang buruk. Itu muhasabah tuan-tuan. Itu ziarah kubur mengingatkan kita pada kematian. Kematian ni tuan-tuan dah tak ada jalan dah untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala. Tak kembali balik kepada kehidupan kita. Itu last tu. Kita bukan macam main game tuan-tuan, nyawa banyak. Habis boleh top up, habis boleh masuk level tu, habis boleh replay balik. Tak ada. Nyawa ni sekali tuan-tuan, habis terus. Kalau habis terus tak apa tuan-tuan, selesai tak apa. Tak, bila dah habis, itu permulaan kehidupan. Kematian ni tuan-tuan bukan pengakhiran kehidupan. Tak, dia permulaan kepada kehidupan yang abadi selepas tu. Kalau mati habis, selesai cerita tuan-tuan. Sadaqallahul azim, habis. Tapi selepas tu nantilah yang kita bimbang dan risaukan. Ada orang berilek, dia tak ada rasa apa tuan-tuan. Sedangkan dalam dunia yang 60-70 tahun ni lah yang akan menentukan nasib kita ni selepas tu. Nasib kita selepas tu ni, sekarang ni lah yang jadi penentu. Kalau kita tak beres dalam dunia ni tuan-tuan, agak-agak dalam sana beres tak beres, takut-takut tak beres. Kan Nabi sebut, hadis yang biasa kita sebutkan, kalau kita selamat dalam kubur, selamatlah selepas tu. Tapi kalau kita tak selamat dalam kubur tuan-tuan, maka lepas tu jangan mimpilah kita nak selamat. Tapi yang menentukan selamat tak selamat dalam kubur kita ni, bila ni sekarang. Ni kehidupan yang sedang kita jalani. Kita dah kumpul banyak pahala ni tuan-tuan, dah baik dah. Cuma kena pastikan jangan ada perbuatan kita yang boleh memadamkan segala pahala yang telah kita kumpulkan selama ini. Banyak dah kita kumpul akaun kita tuan-tuan, tapi tiba-tiba banyak pula benda yang boleh memadamkan semua akaun kita ni. Kita dah deposit banyak dah ni. Rasa-rasa tapi withdraw je banyak. Kenapa? Dosa, kesilapan, dengan manusia, dengan Allah Ta'ala lagi, dengan manusia. Allah Ta'ala mudah tuan-tuan, tapi dengan manusia ni payah. Kalau dengan Allah Ta'ala ni kita buat silap sekali tuan-tuan, taubat, selesai. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi dengan manusia ni, tu yang menjadi masalah. Salah dengan manusia, kita fitnah orang tuan-tuan. Dengan fitnah yang kita buat ni, orang itu terzalimi. Kalau dia tak maafkan kita tuan-tuan, tunggulah kita di akhirat nanti. Sudah bulan kita dah masuk pintu syurga ni, selangkah lagi dah masuk syurga ni tuan-tuan, rupa-rupanya ada lagi, belum beres lagi. Belum beres lagi. Tunggu tuan-tuan. Ni syurga depan ni. Tapi masih ada lagi yang belum beres. Kalaulah di padang mahsyar nanti, dia ni, orang yang kita zalimi ni, rupa-rupa tinggal satu lagi dia nak masuk syurga. Dia tinggal satu poin dia nak masuk syurga ni. Tiba-tiba kita ada kesalahan dengan dia. Ni dia kata, ya Allah, dia dalam dunia dia pernah fitnah aku, ya Allah. Ataupun aku ambil pahala daripada dia. Dia ambil pahala kita, yang kita nak masuk selangkah ni, dia masuk, kita pending. Boleh berlaku tak? Boleh tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. Kita rasa macam takkan Allah Ta'ala ni kejam sangat. Allah Ta'ala Maha Pengasih kan, Maha Penyayang. Ya, Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kena ingat, Allah Ta'ala ni Maha Teliti, Maha Jabbar, bengis. Telitinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghakimi setiap sesuatu. Dia tak ada sab-sab-sui, tak ada. Pada manusia ni tuan-tuan, tak ada sab-sab-sui. Kira jalan-jalan pejam mata, bunyi bicara, tak ada tuan-tuan.
Tak ada. Kalau tak ada rahmat Allah, habis. Kalau tak ada syafaat Nabi Muhammad SAW, habis. Kalau tak ada tuan-tuan, tak adalah Nabi ceritakan bagaimana huru-haranya padang mahsyar Allah. Kan? Kita tunggu pun sekurang-kurang paling cepat pun 50,000 tahun. Tunggu. Dan kita bukan orang pertama yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Bukan. Nabi-Nabi dulu, para Rasul dulu, yang berapa ratus ribu tuan-tuan. Orang-orang soleh lagi. Kemudian kita ni tak tahulah duduk pada mahsyar berapa lama, kita pun tak tahu. Kalau duduk relax, ada aircon macam ni, tak apa lah tu, ada kopi, ada sirap, okay, yang boleh ada, tak apa. Tapi kalau dibangkitkan dalam keadaan muka kita dekat mahsyar tu macam mana tuan-tuan? Tu, muka kat bawah tu, dia seret je tuan-tuan. 50,000 tahun kita dalam keadaan begitu. Macam? Sanggup? Sanggup tak? Tak sanggup kita tuan-tuan. Untuk kuliah sejam pun tak sanggup. Hilang pinggang lah ni. Bila nak habis Ustaz? Bila nak habis? Kan? Pada mahsyar tak ada begini tuan-tuan. Mudah-mudahan. Baik. Menjirus air di kubur. Biasanya bila kita ziarah kubur ni tuan-tuan, biasanya kita buat apa? Jirus air. Kita dah sebelum ni kita dah bincang tentang tabur bunga kan. Tabur bunga. Dia tidak menjadi satu kesalahan. Cuma kadang-kadang adat di negeri lain, di negeri jiran kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita nampak macam keterlaluan. Tapi adat di sana, orang sana biasa buat, bagi dia okey je. Kan? Kita kalau adat di sini kita tak buat, kan? Biasa kita tabur sikit je tuan-tuan. Bunga pun bunga kertas, bunga kan. Kemudian dengan daun apa? Daun pandan. Itu je. Tapi kita tak adalah kita kalaukan bunga lah, buat apalah bagaimana kan, macam negeri jiran kita buat. Jadi kita pun jangan buat. Ikut adat setempat. Tapi kalau kita nak kata perbuatan tersebut tak boleh langsung pun tak boleh. Sebab ada hadisnya, ada pandangan ulama yang membolehkan. Jadi kita jangan terlalu keras. Poinnya, jangan kita terlalu keras. Baik. Hukum menjirus air di kubur setelah pengebumian. Biasa habis dikebumikan, kan? Habis pengebumian kita akan ambil air, kita siramkan. Okey, boleh tak boleh? Ada dalil hadis Nabi SAW. Nabi melakukan sedemikian pada kubur ananda baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ibrahim. Nabi memerintahkan jirus air pada kubur Uthman bin Maz'un, sahabat Nabi SAW. Baik, disebutkan wayudabu, disunatkan menjiruskan kubur dengan air sejuk, dengan harapan perbuatan tersebut semoga sejuk juga tempat pembaringannya, tidak mengapa dengan sedikit air mawar, kerana malaikat menyukai bau yang harum. Boleh, tak ada masalah. Maknanya jangan keterlaluan lah. Kan, siram sikit je lah. Kan, buat syarat. Mudah-mudahan di alam orang yang di bawah sana tuan-tuan boleh menyejukkan kubur. Tapi bukanlah bermaksud kita berkeyakinan bila kita jirus air itu boleh padamkan azab dalam kubur. Kan? Ini sembahyang pun tidak, puasa pun tidak, kaki judi, kaki ni habis ni kata, memang kena azab kubur lah. Tak apalah, kita siram sikit, mudah-mudahan azab kuburnya boleh padamkan api dalam kubur. Tak, azab tetap azab tuan-tuan. Yang azab kubur ni dia tak tangguh tuan-tuan. Bukan besok, bukan lusa, tak, on the spot. Masuk sahaja ke bumi sahaja tuan-tuan, jenazah tu dia akan terus direnggut oleh malaikat, didudukkan di tepi kubur kita. Terus ditanyakan ma rabbuka. Bukan besok lusa tuan-tuan, kecuali pada hari-hari yang hari cuti tu, hingga hari Jumaat, bulan puasa dan sebagainya. Hari lain tak, then on the spot. Okey. Baik. Cacat bunga di atas kubur selesai. Para ulama membolehkannya kias kepada perbuatan Rasulullah memacak 2 pelepah kurma di atas 2 kubur dalam hadis yang pernah disebutkan suatu ketika dulu sebelum puasa itu. Baik. Satu lagi tuan-tuan, hukum meletakkan batu nisan di kubur. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Boleh?
Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata ketika Uthman bin Maz'un ni saudara susuan Rasulullah SAW. Uthman bin Maz'un ni saudara susuan Nabi Muhammad SAW meninggal. Jenazahnya dikeluarkan lalu dikebumikan. Nabi SAW menyuruh seorang lelaki untuk mengambil seketul batu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi angkat, kemudian Nabi letak di kubur, di bahagian kepala kubur Uthman bin Maz'un. Okey, ini dalil dibolehkan meletakkan batu ni di kubur. Sebab Nabi pernah buat. Macam kita buatlah tuan-tuan, tapi kita buat kepala dengan kaki boleh. Ulama pun sebut boleh disunatkan letak dua. Letak satu pun boleh. Sebab tu kalau di negara-negara luar tuan-tuan, ada yang satu je batu nisan ni, betul? Kalau kat Hindu rasanya satu kot, besar tuan. Tapi kita biasanya dua. Letak satu boleh? Boleh. Tak ada masalah, jangan bergaduh. Tak nak letak langsung pun boleh. Di bid'ah ni Nabi tak pernah buat, tak payah letak pun boleh, tak ada masalah. Cuma nanti kalau nak cari balik kubur bapak kita tu 10 tahun kemudian, jangan salahkan AJK Masjid. Kan? AJK Masjid dia salahkan. Mana kubur bapak aku? Kan? Mana aku tahu? Kan? Dulu masa meninggal tak dibagi letak batu nisan tu. Kan? Tak bagi letak nama. Ni bid'ah, Nabi tak buat. Ni bid'ah tak bid'ah, sekarang bid'ah. Siapa yang bid'ah tak bid'ah? Kan, carilah sendiri tanah kubur tu. 10 tahun tanah kubur kan penuh. Kan, pokok ceri pun dah hilang lah. Kan, dulu rasa kat sini pokok ceri ni, tanah kubur bapak aku ni. Yalah, dah selepas 10 tahun pokok ceri pun dah hilang. Kan, dia pening mencari. Alah, tak jarang lah kubur. Kan, sebab masa dulu dia rasa macam tak perlu kot nak ziarah. Wahabi masa tu. Tapi lepas dah bertaubat ni, dah tak jadi Wahabi, dah pening lah mencari kubur. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu saja tuan-tuan. Jadi kita akan tengok hukum meninggikan kubur. Tinggikan kubur. Tu kepuk tu. Hukum kepuk dan sebagainya. Boleh ataupun tak boleh. Boleh, kalau boleh ada syarat-syarat dia. Kalau tak boleh, sebab apa tak boleh dan sebagainya. InsyaAllah, Allah Ta'ala alam. Bermaaf tuan-tuan, saya kata salah bicara baik datang dari Allah, kurang firman saya sendiri. Mudah-mudahan kita akan diberikan manfaat untuk kita pada pagi ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah innaka antas samiul alim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.